Sekarang kita kat nilai. Turun dedak dekat nilai, dedak itik pacak. Ni lah Samsul itik. So dalam kereta kita ada itik. Kita turun dedak dulu. Ya, dalam ni ada dedak. So 2 kereta lah hari ni. Dah turun dah dekat ni? Belum? Oh, boleh lah tengok je lagi. 12. Satu. Dua, 4, 6, 8, 9. Nanti bos transfer Dah bagi resit lah? Bos sibuk Yang ada dedak Yasmin ni, orang Kudus kan sibuk. Rumah dia lagi apa semua nak kena jaga. Dah berapa tu? 2, 4, 6, 8, 10. 1. Dia bini 4. Nak jaga. Kejap bini ni nak makan tom yum. Kejap bini nak makan itik. Ini tu. Kita pulang boleh? 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 Macam ni lah cek duit, ingat senang ke? Kau mancing senang, 2,000, 400. Jackpot mana ada sakit. Okey Tik bang. Okey Tik. Alamak, mati lah. Mati. Habis 200 ekor mati. Ada lagi 1,008. Ya. Dah berapa bulan dah? Start bulan 1. Dan aduh, sayang lah mati banyak. Balik lah. Hantar itik kawan kuda tadi. Lepas tu kawan kuda hantar dedak dekat itik pacak. Kata bawa botol hantar, saya hantar lah. So dia bawa itik kan. Dia kata turun 5. Nanti bayar kemudian. Nanti leceh. Dah hantar kan. Okay bang, saya kira dulu Dia maksimum bagi telur. Katakanlah sehari dia bagi 50 lebih. Itik ada berapa? Itik dalam 60 ekor tu. Okey. Tiba-tiba dia berhenti, dia jadi slow. Dia bagi 20 biji. Baik lecak. Lecak tak? Tak, kering dah. Kering semua Takut ada ancaman ni dia stres. Dia stres. Dia mesti kurang. Biasanya kalau lecak memang turun. Tapi kalau semua everything okey, cuba tengok dia punya gerak-geri itik tu macam mana. Kadang-kadang dia macam panik tau. Kalau biasanya ada binatang masuk, contoh ular ke apa kan, dia macam panik. Contoh dia selalu jalan kan, tiba-tiba dia panik, ular tu masuk kat situ kan, dia akan takut dekat certain part tu. Bermakna mesti ada something wrong. Selalu macam tu lah. Dia maksimum pergi, lepas tu dia drop, turun balik. Dia naik balik. Makanan aku tak
betul ke apa ke. Makan semua okey. Makan semua okey. Air semua okey. Air okey. Masih ada something. Di sini, di sana. Sebab air. Oh, boleh kat sini di sini. Kat belakang. Jalan ni terus kat belakang lagi. Sana Okey. ada kolam tapi aku tak berani ambil lah. Yelah. Aku tak test dia punya air. Yelah takut ada ni racun ke apa kan. Oh ni kawash abang tak? Kawash abang? Apa dia? Kawash. Tu tak kawan ni. Semua ditanduk ni. Sama owner ni. Oh, dah je. Oh. Tapi dia tanah. Okey, cantik. Okay, Okey, terima kasih.